Hai, saya Muhammad Najmi bin Ahmad. Saya berumur 30 tahun. Saya adalah pengurus dalam syarikat Pelangi Racing Team. Jenis perniagaan yang dijalankan adalah pelancongan ekstrim. Di sini kami menyediakan servis penyewaan jentera motocross dan akan bawa mengembara pergi ke tempat-tempat yang menarik seperti air terjun, tasik dan hutan yang tertua di Johor. Pelancong yang menyertai kami akan dapat merasai pengalaman baru menunggang motocross siap dengan alat kelengkapan keselamatan dan mengembara ke tempat-tempat yang menarik. Tercetusnya idea kerana saya adalah seorang yang bergiat aktif dalam bidang sukan motocross sejak berumur 15 tahun. Dan di sini daerah Kluang Johor, tempat kelahiran saya, ada banyak destinasi hutan dan air terjun yang menarik dan saya boleh bawa pelancong untuk datang ke sini. Syarikat kami mula beroperasi pada tahun 2022. Data pelancong yang kami simpan yang datang ke sini sejak tahun 2022 hingga ke tahun 2025 seramai 2,200 pelancong. 60% pelancong dari Singapura, 30% pelancong tempatan dan 10% dari negara lain-lain seperti Indonesia, Thailand dan Brunei. Kami ingin menjadi salah satu tempat pelancongan sukan ekstrim di negeri Johor yang terkemuka dan dapat membawa lebih ramai pelancong dari luar negara, khususnya negara jiran iaitu Singapura. Lebih ramai pelancong yang akan datang ke sini dapat banyak membantu kami dan penduduk setempat. Cabaran kami sepanjang menjalankan perniagaan ini adalah kenderaan semakin lama, kos barang dan baik pulih tidak menentu, dan yang kedua, kos pengiklanan di media sosial semakin tinggi. Harapan kami untuk masa akan datang bukan hanya menunggang motocross sahaja, tapi menambahkan lagi pakej-pakej yang menarik seperti menyediakan pakej ATV dan kelengkapan barangan-barangan camping 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam dan macam-macam lagi. Saya dan tim syarikat Pelangi Racing ingin memenangi pertandingan ini untuk membantu menaikkan ekonomi setempat dan manfaat kepada syarikat kami di masa akan datang. Kepada anda yang ingin mengenali atau ingin tahu lebih mendalam aktiviti yang kami jalankan, boleh tonton di TikTok Pelangi Racing, Instagram Pelangi Racing Team, Facebook Pelangi Racing Motocross Adventure dan short YouTube Pelangi Racing Team. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih.